Kalau dia sekadar buat bisnes online, okay, dalam internet, perlu tak dia nak kena simpan dia punya receipt, bill, invoice tu semua? Okay, so korang yang mana buat bisnes online dekat dalam ni, orang meniaga, yang mana belum follow lagi Aman Academy, ni, terus tekan button follow dulu. Sebenarnya korang, bila kita sebut pasal simpan receipt ni, apa jenis perniagaan pun yang kita buat, sama ada online ataupun offline, kena simpan kita punya dokumen. Tapi, apa persediaan korang yang korang nak kena tahu sebelum nak simpan dokumen ni? So, tolong tengok video ni sampai habis. Yang mana belum share, tekan button share juga. Satu, korang kena tahu receipt apa yang sepatutnya kena simpan. Sebab bukan semua receipt pun kena simpan sebenarnya. Nombor dua, jangan buat benda ni. Elakkan daripada korang simpan receipt ikut belanja. Pastikan korang simpan ikut jenis dokumen. Nombor tiga, kita yang semangat nak simpan receipt ni, tolonglah invest kepada fail yang kukuh. Sebab apa? Fail ni kita nak kena guna banyak kali. Hari-hari kita buka katuk fail tu. Dan kita nak kena simpan selama 7 tahun. Kalau kita sekadar pakai fail yang kertas kan, yang cepat koyak tu, takut-takut kita punya receipt pun rosak. Dan nanti tak boleh nak bantu kita untuk kurangkan kita punya cukai pula. So itulah persediaan-persediaan yang korang kena tahu sebelum nak simpan dokumen. Tapi kalau korang rasa susah sangat, tak tahu receipt apa kena simpan, macam mana nak asingkan ikut kategori dokumen kan, nak ada fail yang kukuh, siap ada panduan semua, korang boleh je grab kita punya File 5 Beradik. InsyaAllah untuk tempahan File 5 Beradik tahun 2026 ni kita akan buka tak lama lagi. Cepat-cepat daftar dalam live event dan juga join kita punya channel waiting list. Saya letakkan link dekat bio.